Assalamualaikum dan salam sejahtera Aiman dan Iqbal. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk berbincang bersama hari ini. Saya rasa topik yang kita pilih memang sangat relevan dengan keadaan sekarang kerana penggunaan AI dalam pendidikan semakin meluas. Namun apa yang lebih penting ialah bagaimana AI digunakan secara beretika sebagai sebahagian daripada amalan kewarganegaraan digital. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya pendapat awak semua. Bila kita sebut kewarganegaraan digital, apa perkara pertama yang terlintas dalam fikiran? Waalaikumsalam Farah. Soalan yang menarik sebenarnya bila saya dengar istilah kewarganegaraan digital, perkara pertama yang saya fikir ialah tanggungjawab kita sebagai pengguna teknologi. Bukan sekadar tahu menggunakan teknologi tetapi tahu bagaimana untuk menggunakannya dengan cara yang betul, beretika dan tidak memudaratkan orang lain. Contohnya, apabila kita menggunakan AI seperti ChatGPT atau Google Gemini, kita perlu memastikan maklumat yang diperolehi disemak terlebih dahulu dan tidak terus menggunakannya tanpa penelitian. Saya sangat setuju dengan Aiman. Pada saya, kewarganegaraan digital juga berkait rapat dengan hak dan tanggungjawab pengguna dalam dunia digital. Maksudnya, kita bukan sahaja perlu menjaga tingkah laku semasa menggunakan teknologi, tapi juga menghormati hak cipta, menjaga privasi data dan menggunakan maklumat secara bertanggungjawab. Saya rasa ramai orang yang masih fikir kewarganegaraan digital hanya berkaitan media sosial, sedangkan AI juga merupakan sebahagian daripada ekosistem digital yang memerlukan etika penggunaan. Betul juga tu. Saya pun pada mulanya lebih banyak mengaitkan kewarganegaraan digital dengan media sosial. Tetapi apabila saya membaca beberapa artikel, saya sedar bahawa penggunaan AI sebenarnya melibatkan nilai-nilai kewarganegaraan digital seperti integriti akademik, literasi digital dan tanggungjawab terhadap maklumat yang dikongsi. Kalau macam tu, saya nak tanya pula, pada pendapat awak semua kan, adakah AI telah menjadi satu keperluan dalam dunia pendidikan sekarang? Atau sebenarnya kita masih boleh belajar tanpa AI? Kalau ikut pengalaman saya, AI memang semakin menjadi satu keperluan. Saya sendiri menggunakannya untuk mendapatkan idea awal sebelum membuat tugasan. Kadang-kadang apabila saya kurang faham sesuatu konsep, AI boleh menerangkannya dalam bahasa yang lebih mudah. Tetapi saya tidak melihat AI sebagai pengganti kepada pembelajaran. Saya lebih melihatnya sebagai pembantu yang membantu mempercepatkan proses pembelajaran. Saya pun menggunakan AI juga, tapi saya sedikit berhati-hati. Saya pernah mengalami situasi di mana AI memberikan fakta yang kelihatan sangat meyakinkan. Tetapi apabila saya semak semula menggunakan jurnal, rupanya terdapat beberapa maklumat yang kurang tepat. Daripada situ, saya sedar bahawa literasi digital sangat penting. Pengguna bukan sahaja perlu tahu menggunakan AI tetapi juga tahu menilai sama ada maklumat tersebut boleh dipercayai ataupun tidak. Saya setuju dengan kedua-dua pendapat tadi. Saya rasa AI memang memberikan banyak manfaat. Tetapi pada masa yang sama, AI juga memerlukan penggunaan yang mempunyai pengetahuan dan etika digital yang tinggi. Pada pendapat saya, seseorang yang menggunakan AI secara bertanggungjawab bukan sekadar menerima semua jawapan yang diberikan, tetapi akan menyemak semula maklumat, membuat penilaian sendiri dan memastikan hasil tugas yang dihantar masih menunjukkan usaha serta pemahaman sendiri. Farah, bila awak sebut tentang usaha sendiri, saya terfikir satu perkara. Pada pendapat kamu semualah, adakah seseorang masih boleh dianggap sebagai warga negara digital yang bertanggungjawab jika dia hanya menyalin sepenuhnya jawapan AI dan menghantarnya sebagai tugasan? Pada pendapat saya, tidak. Walaupun AI ialah teknologi yang sangat membantu pengguna Walaupun AI ialah teknologi yang sangat membantu pengguna, tetapi mempunyai tanggungjawab terhadap hasil kerja yang dihantar. Jika seseorang hanya menyalin bulat-bulat tanpa faham isi kandungan, dia bukan sahaja mengabaikan proses pembelajaran, tapi dia boleh menjejaskan integriti akademik tersebut.
Saya rasa inilah yang membezakan antara menggunakan AI sebagai alat pembelajaran dengan bergantung sepenuhnya dengan AI. Saya setuju dengan pendapat Farah. Sebenarnya, isu ini semakin kerap dibincangkan dalam dunia pendidikan kini. Ada pelajar yang menganggap AI boleh menggantikan usaha mereka, sedangkan AI sepatutnya membantu mereka berfikir, bukan berfikir untuk mereka. Kalau kita lihat dari sudut kewarganegaraan digital, pengguna sepatutnya mempunyai nilai kejujuran, bertanggungjawab terhadap hasil kerja sendiri dan menghormati etika penggunaan teknologi. Betul juga. Saya teringat satu pengalaman masa siapkan tugasan semester lepas. Saya ada gunakan AI untuk mendapatkan idea awal, tetapi selepas itu saya tetap mencari artikel jurnal, membaca semula dan menyusun ayat menggunakan kefahaman sendiri. Bagi saya, AI hanyalah titik permulaan. Proses memahami, menganalisis dan menghasilkan penulisan masih perlu dilakukan oleh kita sendiri. Saya pun mengamalkan cara yang hampir sama. Kadang-kadang AI membantu menjelaskan sesuatu konsep dengan lebih mudah, tetapi saya tetap akan menyemak kesahihan maklumat tersebut. Pada pendapat saya, salah satu ciri warga negara digital yang bertanggungjawab ialah tidak menerima sesuatu maklumat secara membuta tuli. Kita perlu mempunyai literasi digital iaitu kebolehan menilai sama ada maklumat tersebut tepat, sahih dan boleh dicapai. Saya suka apabila Farah sebut tentang literasi digital. Ramai orang menganggap AI sentiasa betul, sedangkan AI juga boleh menghasilkan maklumat yang kurang tepat atau tidak mempunyai sumber yang jelas. Sebab itu, saya rasa pengguna perlu mempunyai kemahiran menyimak fakta sebelum menggunakan maklumat tersebut dalam tugasan atau semasa berkongsi dengan orang lain. Kalau tidak, kita mungkin menyebarkan maklumat yang salah tanpa kita sedari. Selain itu, saya rasa penggunaan AI juga berkait rapat dengan hak cipta. Walaupun AI boleh menghasilkan pelbagai jenis kandungan, pengguna masih perlu menghormati hasil kerja orang lain. Sebagai contoh, jika kita mengambil idea daripada artikel, buku atau gambar yang dijana menggunakan AI, kita perlu memahami cara penggunaannya dan memastikan kita tidak melanggar hak cipta atau melakukan plagiarisme. Betul, saya juga berpendapat bahawa sebagai bakal guru nanti, kita mempunyai tanggungjawab yang lebih besar. Kalau kita sendiri menggunakan AI tanpa beretika, bagaimana kita hendak mendidik murid supaya menjadi pengguna digital yang bertanggungjawab? Saya rasa guru perlu menunjukkan contoh yang baik seperti menyemak maklumat daripada pelbagai sumber, mengiktiraf maklumat, rujukan dan menggalakkan murid menghasilkan idea sendiri sebelum menggunakan AI sebagai alat sokongan. Saya bersetuju. Pada saya, AI sebenarnya tidak mengurangkan nilai pembelajaran jika digunakan dengan betul. Sebaliknya, AI boleh meningkatkan kreativiti, menjimatkan masa dan membantu pelajar memahami sesuatu topik dengan lebih berkesan. Namun begitu, tanpa etika digital dan integriti akademik, manfaat tersebut boleh bertukar menjadi satu masalah. Saya tertanya pula satu perkara. Kita banyak bercakap tentang plagiarisme dan integriti akademik. Tetapi bagaimana pula dengan keselamatan data dan privasi pengguna? Saya rasa ramai pengguna memasukkan pelbagai maklumat ke dalam AI tanpa benar-benar memikirkan risikonya. Apa pendapat kamu semua? Saya rasa itu memang satu isu yang semakin serius. Kadang-kadang pengguna memasukkan maklumat peribadi seperti nama penuh, nombor telefon, alamat email atau dokumen penting ke dalam platform AI hanya kerana mahu mendapatkan jawapan yang lebih tepat. Sedangkan kita sendiri tidak pasti bagaimana maklumat tersebut disimpan atau digunakan oleh sistem AI. Pada pendapat saya, sebagai warga negara digital, kita perlu lebih berhati-hati dan berfikir dahulu sebelum berkongsi sebarang maklumat di ruang digital. Saya bersetuju. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada kemudahan yang ditawarkan oleh AI sehingga terlupa tentang aspek keselamatan. Saya pernah terbaca bahawa pengguna digalakkan untuk tidak memuat maklumat sulit atau dokumen rasmi ke dalam platform AI kerana ia boleh menimbulkan risiko terhadap privasi data. Sebagai bakal guru, perkara ini sangat penting kerana kita juga akan mengendalikan maklumat murid.
Kita perlu memastikan data kita sentiasa dilindungi dan tidak dikongsi sewenang-wenangnya. Betul juga. Saya rasa ramai yang kurang sedar tentang perkara ini kerana AI kelihatan seperti aplikasi biasa. Hakikatnya, setiap tindakan kita dalam dunia digital meninggalkan jejak digital. Kalau kita tidak berhati-hati, maklumat yang dikongsi hari ini mungkin memberi kesan pada masa hadapan. Mal. Iqbal, saya buka mic. Saya nak bangkitkan satu lagi perkara. Sebenarnya saya kurang bersetuju kalau kita mengatakan bahawa semua pelajar perlu menggunakan AI dalam pembelajaran. Bagi saya, ada situasi tertentu yang lebih sesuai diselesaikan tanpa bantuan AI. Contohnya apabila pensyarah meminta pelajar menghasilkan refleksi atau memberikan pendapat sendiri. Kalau AI digunakan secara berlebihan, saya bimbang pelajar akan semakin kurang berfikir secara kritis. Saya faham maksud awak, tetapi saya melihatnya dari sudut yang sedikit berbeza. Pada saya, masalahnya bukan AI, tetapi cara pengguna menggunakannya. Kalau seseorang menggunakan AI untuk mendapatkan idea awal dan kemudian mengembangkan idea tersebut melalui pembacaan serta analisis sendiri, saya rasa AI masih memberi manfaat kepada proses pembelajaran. Saya rasa kedua-dua pandangan itu ada benarnya. AI bukanlah sesuatu yang perlu ditolak sepenuhnya, tetapi kita juga tidak boleh bergantung kepadanya dalam setiap perkara. Pengguna perlu tahu bila AI ni sesuai untuk digunakan dan bila mereka ni perlu menggunakan pengetahuan serta pemikiran sendiri. Pada pendapat saya, keseimbangan itu merupakan salah satu ciri penting seseorang warga negara digital yang bertanggungjawab. Saya setuju dengan istilah keseimbangan yang Farah gunakan tadi. Selain itu, saya rasa pengguna juga perlu mempunyai pemikiran kritis. Contohnya, apabila AI memberikan suatu jawapan, kita tidak sepatutnya terus mempercayainya. Sebaliknya, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, adakah maklumat ini benar? Apakah sumbernya? Adakah maklumat ini sesuai digunakan? Kemahiran seperti ini sangat penting dalam era digital sekarang. Betul, saya rasa di sinilah letaknya hubungan antara AI dengan literasi digital. Pelajar bukan sekadar belajar menggunakan teknologi, tetapi juga belajar menilai, memilih dan menggunakan maklumat secara bijaksana. Kalau semua pengguna mempunyai kemahiran tersebut, saya rasa banyak isu seperti penyebaran maklumat yang salah dan penyalahgunaan AI dapat digunakan. Saya suka dengan apa yang Aiman sebut tadi. Pada saya, penggunaan AI secara beretika bukan hanya memberi manfaat kepada individu, tetapi juga membantu untuk membentuk masyarakat digital yang bertanggungjawab. Apabila setiap pengguna mengamalkan integriti akademik, menjaga privasi data dan menyemak kesahihan maklumat sebelum berkongsi, kita sebenarnya sedang menyumbang kepada pembentukan budaya kewarganegaraan digital yang positif. Bercakap tentang kebudayaan kewarganegaraan digital, saya tertanya pula satu perkara. Kita semua merupakan bakal guru, jadi apakah sebenarnya peranan guru dalam memastikan murid bukan sahaja mahir menggunakan AI tetapi juga memahami etika dan tanggungjawab sebagai warga negara digital? Saya rasa soalan itu sangat penting kerana guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga membentuk nilai dan sasiah murid. Pada pendapat saya, guru perlu mengajar murid bahawa AI bukan jalan pintas untuk siapkan tugasan. Sebaliknya, AI ni ialah alat yang sangat penting untuk bantu mereka dengan lebih berkesan jika digunakan secara beretika. Contohnya, guru boleh menggunakan AI untuk mendapatkan idea awal atau memahami sesuatu konsep. Kemudian membimbing murid menyemak maklumat tersebut menggunakan buku, jurnal ataupun sumber yang dipercayai. Saya bersetuju. Saya juga berpendapat guru perlu memberi pendedahan tentang literasi AI, bukan sekadar literasi digital. Sekarang ramai pelajar tahu menggunakan AI tetapi tidak semua tahu cara menilai jawapan yang dihasilkan oleh AI. Jika guru dapat membimbing murid mengenal pasti maklumat yang tepat, memahami kemungkinan bias AI dan mengesahkan fakta daripada sumber yang sahih,
Saya rasa murid akan menjadi pengguna teknologi yang lebih bertanggungjawab. Saya tertarik dengan istilah AI yang Aiman sebut tadi. Pada pendapat saya, selain mengajar cara menggunakan AI, guru juga perlu menjelaskan batasan AI. Kadang-kadang murid beranggapan AI sentiasa memberikan jawapan yang betul. Sedangkan AI juga boleh tersilap atau menghasilkan maklumat yang tidak lengkap. Jadi guru perlu menggalakkan murid supaya sentiasa berfikir secara kritis dan tidak menerima setiap maklumat tanpa membuat semakan. Saya setuju dengan pendapat itu. Selain itu, saya rasa bentuk pentaksiran juga perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Sebagai contoh, jika tugasan hanya meminta murid menulis esei, mungkin lebih mudah untuk mereka bergantung kepada AI. Tetapi jika guru menggabungkan pembentangan, refleksi individu, perbincangan berkumpulan atau demonstrasi, murid perlu benar-benar memahami apa yang dipelajari. Saya rasa pendekatan seperti ini bukan sahaja mengurangkan kebergantungan kepada AI, malah menggalakkan pemikiran yang lebih mendalam. Saya suka cadangan itu. Saya juga berpendapat guru boleh menetapkan garis panduan penggunaan AI di dalam kelas. Sebagai contoh, murid dibenarkan menggunakan AI untuk mendapatkan idea atau penjelasan awal, tetapi mereka perlu menyatakan Bagaimana? sabar. Script problem. Okey. Skrip tiba-tiba potong. Baik, ulang balik. Saya suka cadangan itu. Saya juga berpendapat guru boleh menetapkan garis panduan penggunaan AI di dalam kelas. Sebagai contoh, murid dibenarkan menggunakan AI untuk mendapatkan idea atau penjelasan awal, tetapi mereka perlu menyatakan bagaimana AI digunakan dalam tugasan tersebut dan menunjukkan hasil analisis mereka sendiri. Dengan cara itu, penggunaan AI menjadi lebih telus dan beretika. Saya rasa cadangan itu sangat praktikal. Selain itu, guru juga perlu mencipta contoh kepada murid. Kalau guru sendiri menggunakan AI secara bertanggungjawab, menyimak fakta dan menghormati hak cipta, murid juga akan lebih mudah mencontohi amalan tersebut. Pada pendapat saya, pendidikan tentang kewarganegaraan digital sebenarnya bermula dari sikap amalan guru itu sendiri. Betul, saya juga berpendapat bahawa pendidikan tentang kewarganegaraan digital tidak sepatutnya hanya diajar dalam satu mata pelajaran sahaja. Nilai seperti integriti akademik, keselamatan digital dan komunikasi beretika dan penggunaan AI secara bertanggungjawab boleh diterapkan dalam semua mata pelajaran. Apabila nilai-nilai ini diamalkan secara berterusan, murid akan lebih bersedia menjadi pengguna teknologi yang lebih beretika dan bertanggungjawab. Saya setuju. Akhirnya, matlamat kita bukan sekadar melahirkan murid yang mahir menggunakan AI, tetapi melahirkan individu yang mampu membuat keputusan secara bijaksana apabila berhadapan dengan teknologi. Bagi saya, itulah maksud sebenar kewarganegaraan digital. Saya bersetuju. Sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, saya ingin bertanya satu soalan terakhir. Kalau diberi peluang untuk memberikan satu cadangan utama kepada sekolah atau institusi pendidikan berkaitan penggunaan AI secara beretika, apakah cadangan yang kamu semua akan berikan? Kalau saya, cadangan pertama ialah sekolah atau institusi pendidikan perlu menyediakan garis panduan yang jelas tentang penggunaan AI dalam pembelajaran. Sebagai contoh, pelajar perlu tahu bila AI boleh digunakan, bagaimana AI boleh digunakan dan apakah batasan penggunaannya. Dengan adanya garis panduan seperti ini, pelajar tidak akan keliru dan dapat menggunakan AI secara lebih bertanggungjawab. Pada masa yang sama, mereka juga dapat memahami bahawa AI ialah alat pembelajaran, bukannya jalan pintas untuk menyiapkan tugasan. Saya setuju dengan cadangan Aiman. Bagi saya pula, pendidikan tentang kewarganegaraan digital perlu diterapkan secara berterusan, bukan hanya apabila berlaku isu penyalahgunaan teknologi. Murid perlu didedahkan dengan nilai seperti integriti akademik, komunikasi digital, keselamatan data, hak cipta dan tanggungjawab sebagai pengguna digital sejak di bangku sekolah lagi. Apabila nilai-nilai ini dipupuk secara konsisten, murid bukan sahaja akan menjadi pengguna AI yang beretika, malah mampu membuat keputusan bijaksana dalam persekitaran digital.
Saya juga bersetuju dengan kedua-dua pendapat kamu tersebut. Selain itu, saya rasa sekolah boleh menganjurkan bengkel atau latihan berkaitan literasi AI dan kewarganegaraan digital kepada murid serta guru. Teknologi AI berkembang dengan sangat pantas, jadi kita perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan supaya dapat menggunakan teknologi tersebut dengan cara yang selamat, beretika dan bertanggungjawab. Saya tertarik dengan apa yang Iqbal sebut tadi tentang latihan kepada guru. Pada pendapat saya, guru juga perlu sentiasa mengikuti perkembangan teknologi kerana murid hari ini membesar dalam dunia digital yang jauh berbeza daripada dahulu. Kalau guru memahami cara AI berfungsi, mereka akan lebih bersedia membimbing murid dan pada masa yang sama dapat mengelakkan salah faham bahawa AI hanya membawa kesan negatif. Betul, saya juga berpendapat bahawa penggunaan AI tidak sepatutnya dilihat sebagai ancaman kepada pendidikan. Sebaliknya, AI ni perlu dimanfaatkan sebagai satu inovasi yang mampu untuk menyokong proses pengajaran dan pembelajaran dengan syarat penggunaannya sentiasa berpandukan etika integriti dan nilai kewarganegaraan digital. Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Cara manusia menggunakan teknologi itulah yang akan menentukan sama ada teknologi tersebut memberi manfaat atau sebaliknya. Saya suka ayat Farah yang sebut tadi iaitu teknologi hanyalah alat. Pada pendapat saya, perkara yang paling penting ialah sikap pengguna. Jika seseorang mempunyai kesedaran tentang tanggungjawab digital, menghormati hak orang lain dan sentiasa menyimak maklumat sebelum berkongsi, dia sebenarnya sedang mengamalkan nilai kewarganegaraan digital yang baik. Saya setuju pembincangan kita hari ini juga menunjukkan bahawa AI bukanlah isu pertama. Isu sebenarnya ialah bagaimana manusia memilih untuk menggunakan AI. Jika AI digunakan secara beretika, ia mampu meningkatkan kreativiti, produktiviti dan kualiti pembelajaran. Namun jika digunakan tanpa tanggungjawab, AI boleh membawa kepada penyebaran maklumat yang tidak tepat, pelanggaran integriti akademik dan penyalahgunaan teknologi. Saya rasa perbincangan kita hari ini memberi banyak perspektif baharu tentang hubungan antara AI dengan kewarganegaraan digital. Pada awalnya, kita melihat AI ini sebagai teknologi yang memudahkan pembelajaran. Namun selepas kita berbincang, saya sedar bahawa manfaat AI hanya dapat dimaksimumkan apabila penggunanya mempunyai etika, integriti dan rasa bertanggungjawab dalam dunia digital. Saya bersetuju pada saya AI bukanlah pengganti kepada usaha manusia, sebaliknya alat yang menyokong proses pembelajaran. Sepanjang pembincangan tadi, kita juga bersetuju bahawa pengguna perlu mempunyai literasi digital, sentiasa menyemak kesahihan maklumat dan menggunakan AI secara berhemah supaya teknologi ini benar-benar memberi manfaat kepada pendidikan. Saya juga bersetuju dengan kedua-dua pandangan tersebut. Pada akhirnya, isu sebenar bukan terletak pada teknologi AI tetapi pada cara manusia menggunakannya. Sebagai pegawai guru, kita mempunyai tanggungjawab untuk menjadi contoh kepada murid dalam mengamalkan nilai kewarganegaraan digital seperti integriti akademik, keselamatan data, komunikasi beretika dan penggunaan teknologi secara bertanggungjawab. Saya berharap pembincangan ini dapat menjadi peringatan kepada kita bahawa AI perlu digunakan secara bijaksana demi melahirkan generasi yang bukan sahaja cerdik digital, malah beretika dan berintegriti. Alhamdulillah. Terima kasih Aiman dan Iqbal atas perkongsian yang sangat bermakna. Saya juga memperoleh banyak ilmu dan perspektif baharu melalui perbincangan ini. Semoga segala pandangan yang kita kongsikan dapat membantu kita untuk memanfaatkan dalam pembelajaran dan diamalkan apabila kita menjadi guru yang kelak. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Salam.